Saya juga mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada 6 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan semalam, iaitu Yang Berhormat Pasir Tumbuh, Galas, Melo, Kota Lama, Jelawat dan Cempaka. Boleh saya simpulkan secara asasnya semua adik-adik yang berhormat senada dan seiring dengan aspirasi Kerajaan Negeri Kelantan. Saya telah meneliti setiap hujah yang dikemukakan sepanjang sesi perbahasan. Berbagai sudut pandang telah disentuh, daripada prinsip asas dalam menunaikan tanggungjawab beragama serta aspek prosedur dan teknikal perundangan, hinggalah kepada usaha meningkatkan kemudahan dan keselesaan prasarana. Ingin saya tegaskan kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian bahawa rang undang-undang yang berada di hadapan kita ini bukan digubal tanpa perancangan yang rapi, tetapi ia merupakan suatu naskah perundangan yang telah diberi nilai tambah dengan penuh ketelitian dan melalui berbagai peringkat sehinggalah dibawa ke Dewan Persidangan sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar sekejap tadi. Keistimewaan rang undang-undang ini terletak pada pembugarannya yang berpaksikan maqasidus syariah, di mana setiap peruntukan kesalahan disusun dengan rapi demi memastikan setiap denyut perundangan ini selari dengan objektif pensyariatan Islam itu sendiri. Pendekatan ini bukanlah satu langkah yang asing kerana ia merupakan ruh yang telah sedia wujud dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan IKJS 1/2019. Namun pada hari ini kita melangkah setapak lagi dengan perkemas dan perkukuh susunannya agar ia lebih sistematik, lebih jelas dan lebih berwibawa. Sebagai contoh, dalam menjaga agama hifzuddin, iaitu di bahagian 2, kesalahan syariah yang berhubung dengan penjagaan agama, kita mahu rakyat negeri Kelantan terpelihara akidahnya daripada perkara yang berkaitan dengan 11 pasal yang disenaraikan seperti khurafat, membuat dakwaan palsu berkaitan dengan agama, terpelihara dari percubaan keluar agama, tidak memperlekeh ajaran atau syiar Islam dan lain-lain lagi, termasuklah tidak mengabaikan akidah anak-anak atau kanak-kanak di bawah jagaan. B yang kedua dalam menjaga nyawa, hifzun nafsi, iaitu di bahagian 3 kesalahan syariah yang berhubungan dengan penjagaan diri dan maruah. Kita mahu rakyat Kelantan selamat daripada pengaruh budaya songsang LGBT yang semakin dinormalkan dalam masyarakat. Juga selamat dari keruntuhan rumah tangga yang merosakkan institusi masyarakat, hinggalah kepada mewujudkan suasana hidup yang aman dan harmoni sesama masyarakat. Semuanya terkandung dalam 18 pasal yang melengkapkan bahagian penjagaan nyawa dan maruah. C, begitu juga dalam perkara menjaga akal, hifzul aqli, iaitu di bahagian 4, kesalahan syariah yang berhubungan dengan penjagaan akal dan pengambilan minuman yang memabukkan. Kita tidak mahu akal rakyat negeri ini dibiarkan rosak dan hanyut dengan pengaruh bahan-bahan yang memabukkan yang hari ini dijenamakan atas nama mengelirukan, nama yang mengelirukan pengguna. Dalam menjaga harta, hifzul mal, iaitu di bahagian 5, kesalahan syariah yang berhubungan dengan penjagaan harta, kita mahukan rakyat mencari rezeki melalui sumber yang halal dan menguruskan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah pada jalan yang sepatutnya sahaja, manfaatkan untuk kegunaan nafkah keluarga, mengutamakan pendidikan anak-anak, sekaligus sebuah komuniti yang sihat dapat diwujudkan di negeri yang kita kasihi ini. 3 pasal disenaraikan di dalam bahagian ini, meliputi kesalahan berjudi, memakan atau menyalahgunakan harta anak yatim dan mengambil ujrah secara bertentangan dengan hukum syarak. I yang kelima dan terakhir dalam maqasidus syariah, hifzun nasli, menjaga keturunan, iaitu di bahagian 6, kesalahan syariah yang berhubungan dengan penjagaan keturunan dan juga nasab. Kita tidak mahu institusi kekeluargaan terus punah dan runtuh disebabkan perbuatan zina, khalwat dan juga tuduhan melakukan zina.
5 fasal yang dimasukkan di dalam bahagian ini adalah bertujuan untuk memastikan soal keturunan dan juga nasab terpelihara sebaik mungkin. Bukan hanya soal hukum zina, tetapi turut melibatkan hukum hubungan kekeluargaan dan pembahagian harta pusaka yang jika tidak dibendung, maka rosaklah sebuah institusi. Di sinilah terzahirnya hikmah agama melalui penjagaan keturunan dan juga nasab. Adapun maqasidus syariah pula merujuk kepada tujuan-tujuan utama pensyariatan hukum Islam, iaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia sama ada di dunia maupun di akhirat. Justru bagi memastikan matlamat maqasidus syariah, iaitu objektif syarak dapat dicapai secara menyeluruh serta ditunaikan segala hak dan tuntutannya, kita hendaklah merangka al-wasail, jalan, mekanisme, kaedah dan pendekatan yang bersesuaian untuk melaksanakannya dalam setiap keadaan. Dalam hal ini, proses penggubalan, pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang merupakan antara mekanisme penting untuk mencapai serta memelihara maqasidus syariah sekaligus memastikan hukum Allah dimertabatkan pada kedudukannya yang sewajar. Begitulah juga dalam berbagai aspek kehidupan kita sebagai umat Islam. Pendekatan ini tidak seharusnya terbatas kepada bidang perundangan semata-mata, bahkan hendaklah diterapkan secara menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan. Oleh yang demikian, setiap peranan dan tanggungjawab yang kita laksanakan, termasuklah apa yang semua ahli-ahli yang berhormat lakukan pada hari ini untuk menggubal undang-undang, hendaklah berteraskan niat yang suci untuk mertabatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah apa yang dilaksanakan ini akan mendatangkan kebaikan di dunia serta ganjaran yang besar di akhirat. Berdiri di atas dasar inilah saya menyeru semua ahli-ahli yang berhormat dan semua pihak untuk menyatakan sokongan dan mengambil apa sahaja mekanisme ataupun al-wasail untuk mencapai serta merealisasikan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi pihak Kerajaan Negeri Kelantan, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli jawatankuasa induk, jawatankuasa teknikal, Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK, serta ahli MAIK serta semua pihak yang telah menyumbang dan terlibat dalam memastikan rang undang-undang ini dapat dibentangkan dengan lengkap dan sempurna.